Saiz kempok. Kempok. Saiz kasok-kasok. Tengok, merah betul ekor dia. Tu dia. Menjala, oh menjala, di tasik luas terbentang indah. Air fishing turun bersama, cari talapia saiz idaman marilah. Jala ditebar penuh harapan, air tenang rezeki di tangan. Ikan tersangkut besar bukan main, senyum lebar hati pun yakin. Layan hobi tenang di jiwa, buang stres lupa semua duka. Video rekam jadi kenangan, naik YouTube satu hiburan. Hasil tangkapan kita rekodkan, shot lawa dari berbagai sudut pandang. Setiap detik kami abadikan di channel AF Fishing Channel. Jangan lupa tonton kawan. Gelak tawa atas sampan, jalan ditarik penuh harapan. Bukan hanya tentang tangkapan, tapi momen manis dan persahabatan. Menjala, oh menjala, satu hobi sejuta makna. Air fishing terus berkarya, hiburan santai untuk semua. Penuh harapan, air tenang rezeki di tangan. Ikan tersangkut besar bukan main, senyum lebar hati pun yakin. Layan hobi tenang di jiwa, buang stres lupa semua duka. Video rekam jadi kenangan, naik YouTube satu hiburan. Menjala, oh menjala, di tasik luas terbentang indah. Air fishing turun bersama, cari talapia saiz idaman marilah. Jala ditebar penuh harapan, akhir tenang rezeki di tangan. Ikan tersangkut besar bukan main, senyum lebar hati pun yakin. Layan hobi tenang di jiwa, buang stres lupa semua duka. Video rekam jadi kenangan, naik YouTube satu hiburan. Hasil tangkapan kita rekodkan, shot lawa dari berbagai sudut pandang. Setiap detik kami abadikan di channel iFishing Channel. Jangan lupa tonton kawan. Gelak tawa atas sampan, jala ditarik penuh harapan. Bukan hanya tentang tangkapan, tapi momen manis dan persahabatan. Menjala, oh menjala, satu hobi sejuta makna. iFishing terus berkarya, hiburan santai untuk semua. Ditebar penuh harapan, air tenang rezeki di tangan. Ikan tersangkut besar bukan main, senyum lebar hati pun yakin. Layan hobi tenang di jiwa, buang stres lupa semua duka. Video rekam jadi kenangan, naik YouTube satu hiburan. Hasil tangkapan kita rekodkan, shot lawa dari berbagai sudut pandang. Setiap detik kami abadikan di channel iFishing Channel. Jangan lupa tonton kawan. Gelak tawa atas sampan, jala ditarik penuh harapan. Bukan hanya tentang tangkapan, tapi momen manis dan persahabatan. Jala, oh menjala, satu hobi sejuta makna. iFishing terus berkarya, hiburan santai untuk semua.
semua. Tengok saiz. Saiz color hijau. Seakan-akan hijau. Uish, jatuh pula. Ambil. Kuning-kuningan sikit. Tengok dia main sana, tu dia. Hui, kena jala kat atas sana. Pupus dia punya. Kita gunakan istilah pok ketiga. Kita tengok macam mana padu dia punya. Sniper go, boom. So. Jangan risau, letak keluar dah. Pok ketiga, tu dia. Cuba tunjuk sikit kempong. Oh, tengok tuan dia sikit. Ni orang panggil pok ketiga. Macam mana pergi hasil dia? Ni hasil dia. Mari kita tunjuk. Hari ni kita attack lubuk-lubuk je. Tengok pergi ni. Tu dia. Memang hasil dia tidak mengecewakan. Aduh, tebaran ketiga. Ini pasangan sejoli, spesies yang sama. Orang panggil kempong. Kenapa kempong? Dia macam pipi dia merah, macam jangga sikit. Kenapa? Ni pasangan sejoli, kita tunjuk sikit. Ni pasangan sejoli. Color nak merah-merah, bukan talapia merah, tapi orang kata apa? Kempong. Satu, dua. Tengok yang naik pun dia ada banyak spesies kat sini. Spesies color hijau, kuning. Ni kuning. Tengok dia nak kuning sikit. Yang ni nak ke hijau-hijau sikit lah, tengok. Muka hijau. Kuning. Yang ni kuning. Yang tadi merah. Ni. Kita punya KPI hari ni penuh ton ni cukup lah. Kita balik lah. Tak payah tamak-tamak. Suasana pagi. Lubuk ada satu lagi kat sana. Sebenarnya joki saya, sifu saya kat sini. Memandangkan hari ni dia bagi anak murid dia je menjalankan tugas. So kita laksanakan lah dengan sebaik mungkin. Apapun rezeki nampak gayanya menyebelahi kita hari ni. Di pagi yang sunyi, damai, tenang. Di bawah pokok akasia. Cara attack tadi pun kena. Sebab dia tak duduk dalam rumput. Bila kita pijak rumput tu dia lari, baru dia kena kita punya jala. Kalau attack kat sana, dia dah lari awal lah. Dia punya cara analisa talapia kat sini, perjalanan dia. Hari ni kita cari saiz yang kasar-kasar je. Seperti mana rantau ni. Belanja sikit dalam tu. Mungkin orang kata apa? Itu je nak penuh. Sikit lagi nak penuh. Sikit je nak penuh. Kita ambil yang kasar-kasar je hari ni. Tengok kita bawa jala pun 2,5 inch. Dekat 3 inch rasa ni. So sniper lubuk keempat.
kata apa? Walaupun tak cantik, dia belanja kempong seekor. Ni orang panggil dia punya swing color merah tu lain macam tu. Oh, tengok dia punya swing. Dia bukan spesies tilapia merah, tapi dia berkala merah-merah. Macam orang kata kalau perempuan dia pakai blusher. Ini blusher. Ni dia. Mana pasangan ni? Merata merayak dah kena jala sekarang ni. Tu dia. Lagi tak dengar cakap lelaki. Merayak seorang-seorang, lelaki dia nak bawa, tengok dah kena dah. Ni betina ke jantan ni? Oh, jantan ni. Jantan. Bini kata jangan keluar. Jangan keluar juga. Dah kena jala. Lubuk kelima. Menjala, oh menjala, di tasik luas terbentang indah. Air fishing turun bersama, cari tilapia saiz idaman, marilah. Jala ditebar penuh harapan, air tenang rezeki di tangan. Ikan tersangkut besar bukan main, senyum lebar hati pun yakin. Layan hobi tenang di jiwa, buang stres lupa semua duka. Video rekam jadi kenangan, naik YouTube satu hiburan. Hasil tangkapan kita rekodkan, shot lawan dari berbagai sudut hampir pandang. 500 gram, 400 gram lah. Kita tangkap dia berpasangan. Tak adalah kesunyian kalau kita tangkap seko. Jala ditarik penuh harapan, bukan hanya tentang tangkapan, tapi momen manis dan persahabatan. Menjala, oh menjala, satu hobi sejuta fisiologi makna. tilapia, tengok Air anak. fishing terus berkarya, hiburan santai untuk semua. Anak dia penuh dah. Lepas. Untuk habitat seterusnya dia akan bertanam. Oh, cucu. Pergi ke habitat asal. Membiak lagi. Besar kita dah tahu. Harapan, air tenang rezeki di tangan. Ikan tersangkut besar bukan main, senyum lebar hati pun yakin. Layan hobi tenang di jiwa, buang stres lupa semua duka. Video rekam jadi kenangan, naik YouTube satu hiburan. Kita ambil yang saiz comel-comel. Nak kata besar tak ada, tapi kalau ikut saiz jala ni berukuran, semua ada value punya. Value yang boleh ambil. Kita dah tapis dah ikut ukuran jala 3 inci punya. Tak payah pilih-pilih lagi dah. Boleh kata apa, dah boleh masuk tong. Tak di tong dah penuh, terpaksa kena additional pakai plastik lain lagi. Kita punya hasil di lubuk terpilih. Wah, kat sana ada orang menjala juga. Wih, ngam hujan lah. Gerimis mengundang. Oh, dia jala tempat kita jala tadi. Sana. Dia maman kita joki kan ni, joki sniper kan ni abang mai. Alah, tengok apa hasil dia pula orang ni. Aduh.
buat dulu hasil sini. Attack sana dulu. Kita ambil saiz-saiz macam ni je hari. Oh. Buka. Kena tangan pula dah. Okey, hari ni kita bersantai-santai di tepi tasik, di mana kita buat aktiviti menjala dengan kita punya sahabat yang selalu bagi makanan apa ni, dia punya baby dia. Kucing dia kat rumah ramai. Berapa ekor dah? 24 ekor. Jadi untuk menjimatkan kos sikit makanan yang agak berkhasiat untuk kucing-kucing, so kita cari sikit hasil-hasil sungai tasik. Sehari dalam 2-3 kilo menjala tilapia, agak lumayan. Kita kongsi-kongsi rezeki. Tengok merah betul ekor dia. Tu dia. Tilapia. Oh pakai blusher. Ni belasih ke punggung. Dia punya permainan dia. Besar tu nombor 2. Dia punya shiny ekor dia tu menarik punya. Bola koreum macam ni. Alhamdulillah rezeki hari ni. Cuaca yang mendung, damai, rezeki pun cantik. Tengok, tong nak penuh. Kasar-kasar saiz. Disebabkan penuh tadi, ikan lompat. Tambah lagi dalam ni. So, dia tengok. Tu dia. Ais kasar-kasar. Tapi orang kata apa, dah halang-halang kan. Kita tuang sekali lah. Tu dia. Lenuh. Nak kata 10 kilo, kata apa? Nak kata 10 kilo tu tak ada lah. Tapi boleh lah. Nanti kita share-share rezeki ni. Kita balik lepas bagi makan. Tapi rezeki hari ni murah. Murah. Alhamdulillah. Ada jackpot satu. Alright. Hasil tanggapan kita rekodkan, shot lawa dari pelbagai sudut pandang. Setiap detik kami abadikan di channel AF Fishing Channel. Jangan lupa tonton kawan. Gelak tawa atas sampan, jala ditarik penuh harapan. Bukan hanya tentang tangkapan, tapi momen manis dan persahabatan. Menjala, oh menjala, satu hobi sejuta makna. AF Fishing terus berkarya, hiburan santai untuk semua.